Bayangkan satu situasi, anak melakukan kesalahan, kita meninggikan suara, kita marah, kita menghukum, anak diam, tetapi dalam diam itu, adakah dia faham atau dia hanya takut? Persoalannya, adakah kita sedang mendidik atau sekadar melepaskan emosi? Kerana satu hakikat yang sangat penting ialah ini, tegas itu perlu, tetapi kasar boleh merosakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati, dalam mendidik anak, kita sering berhadapan dengan situasi yang mencabar. Anak tidak mendengar kata, anak melanggar peraturan, anak melakukan kesalahan berulang kali. Dalam keadaan ini, kita merasa perlu untuk bertindak tegas, dan itu adalah betul, namun tanpa kita sedari, ketegasan itu kadang-kadang berubah menjadi kekasaran, suara menjadi tinggi, nada menjadi keras, kata-kata menjadi tajam, dan dalam keadaan emosi, kita mungkin berkata sesuatu yang melukakan hati anak. Masalah sebenar bukan pada ketegasan. Ketegasan adalah penting dalam mendidik. Masalah sebenar ialah apabila ketegasan tidak disertai dengan kawalan emosi. Apabila kita marah tanpa kawalan, anak merasa takut, bukan faham, anak menjauh, bukan mendekat, anak patuh kerana tekanan, bukan kerana kesedaran. Ini memberi kesan jangka panjang. Anak mungkin menjadi kurang yakin, takut untuk berkomunikasi, menyimpan perasaan. Masalah sebenar ialah apabila kita menyangka kekasaran adalah cara untuk mendisiplinkan anak, sedangkan hakikatnya kekasaran hanya menutup pintu komunikasi. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam mendidik anak. Disiplin yang berkesan datang daripada keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang. Satu, tegas memberi struktur, anak memerlukan peraturan, batasan, panduan. Ketegasan membantu anak memahami apa yang betul dan salah. Dua, kasih menjadikan teguran diterima. Apabila teguran disampaikan dengan kasih, anak lebih mudah menerima, anak tidak merasa terancam, anak lebih terbuka untuk berubah. Tiga, kawalan emosi adalah kunci. Sebelum menegur anak, tenangkan diri, pilih kata-kata, fokus pada mendidik, bukan menghukum. Saya bersih berkongsi satu kisah. Seorang ibu bapa yang sangat tegas, namun ketegasan itu disertai dengan kemarahan. Setiap kesilapan anak dibalas dengan suara tinggi. Anak menjadi takut, dia patuh. Tetapi bukan kerana faham. Apabila membesar, anak itu mula menjauh. Kisah kedua, seorang ibu bapa yang juga tegas, namun mereka mengawal emosi. Apabila anak melakukan kesalahan, mereka menegur dengan tenang. Mereka menjelaskan kesalahan, mereka memberi peluang untuk berubah. Anak itu membesar dengan disiplin dan keyakinan. Perbezaan antara dua situasi ini bukan pada ketegasan, tetapi pada cara ketegasan itu disampaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya hormati, dalam mendidik anak, kita tidak boleh terlalu lembut, namun kita juga tidak boleh terlalu keras. Kita perlu mencari keseimbangan, tegas tanpa kasar, tegas dengan kasih, tegas dengan hikmah. Mulakan dengan perubahan kecil. Kurangkan nada suara, pilih kata-kata yang baik, tegur dengan tenang. Anak tidak perlukan ibu bapa yang sempurna, mereka perlukan ibu bapa yang memahami. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu ibu bapa mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada ibu bapa yang lain kerana kita mahu melihat lebih ramai ibu bapa mendidik dengan tegas dan penuh kasih. Ingatlah, tegas tanpa kasar. Kerana daripada pendekatan itu, lahirlah anak yang bukan sahaja berdisiplin tetapi juga menghormati dan menyayangi ibu bapa mereka. Teruskan mendidik, teruskan menyayangi. Kerana setiap kata dan tindakan kita hari ini akan membentuk siapa anak kita pada masa depan. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi ibu bapa yang tegas tetapi penuh kelembutan, kasih sayang dan kebijaksanaan dalam membina generasi yang hebat.